Sebab satu, semua menetas dalam kolam bioflok. Badan semua bulat. Itu ikan apa tu? Tilapia. Anak benih dia. Dia akan jadi bulat macam ni. Itu jual kat benih. Yang ni saya dalam air candy lagi. Dia menetas dalam ni. Maknanya kita boleh buat tetasan apa ni alami dalam kolam bioflok. Okey, ini produk daripada GD yang digunakan oleh Haji Kecil. Memang Haji Kecil dia maintain lah untuk menggunakan makanan ikan daripada GD. Jauh hantar ke Kuala Selangor daripada Pekan Pahang. Ada sesat kecil je. Ini anak dia. Tengok anak dia ni yang cantik benih macam ni. Nampak? Maksudnya bila kita Dia bukan panjang je. Bukan panjang. Maksudnya ada juga benih-benih yang kita benih. boleh ni Request lah. Macam ni dia akan jadi macam ni lah. So yang cantik mana je? Yang cantik Yang ni. badan dia gemuk macam tu? Gemuk macam ni. Yang ni tak okey. ini yang tak Ni okey. tak okey. Tak okey. Ni adalah ni okey. Ini hasil ternakan Haji ni. Haji Kecil di Kuala Selangor. Dia beri makan pellet daripada GD Agrotrade. Ini dia punya owner. Okey, ini lepas kursus di Unicel, kita pergi ke pelawat tapak sebenar pengusaha Haji Kecil di Kuala Selangor. Ini saiz kolam 4. Boleh muat 1000 ekor. Tetapi kalau 5 diameter 5, kalau saiz ni 1000, boleh masuk 2000 ekor. Sekarang ni yang saiz ni ada 4. Ini khas untuk benih. So dia dah ada jaring. Senang lah nanti untuk ambil anak benih tu untuk dipindahkan ke kolam. Ini teknik bioflok. Yang bagusnya teknik ni tak perlu buang semua air ni. So buang mengikut Haji Kecil, so dia akan buang sejengkal saja. Kemudian tambah air yang baru yang daripada sistem pepaipan untuk jenis ataupun pulihkan semula air ni. Ini memang hijau. Ini yang besar. Ini talipia yang besar, saya yang 1 kilo lebih. Tengok. Handsome. Tu nampak perut dia. Badan dia, tengok body dia. Tengok body dia. Jadi inilah GD Autotratnya makanan. Ini hasil makan pada produk daripada GD proven lah. So kepada pentanak-pentanak boleh fokus kepada GD lah. Apa ni? Hidup GD.